dalam satu toilet banyak gila defect. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni aku berada di site dari Puchong. Aku nak tunjuk korang dalam satu toilet banyak gila defect. Aku nak masuk toilet, korang boleh tengok lah pintu dia macam ni. Aku pun pelik macam mana pemaju boleh serah kunci dekat benda kalau condition ni kan. Lepas tu dia punya pintu ni dia belaga dengan frame, kena tarik kuat sikit baru boleh tutup. Kalau tak memang belaga. Tengok dia punya finishing building ni teruk ni. Okay. Dengan grouting punya isu rata-rata. Tengok lah ni dengan tiket dia habis isu grouting tak dipantau. So ni lampu selamat boleh buat leaking sebab air boleh masuk ni gap tersebut kan dekat bahagian lantai lah. Dan untuk bahagian wall ni dia boleh mengurangkan kekuatan ataupun bonding tile tu sendiri sebab dia ada lubang kan. Jangan ingat baru dapat kunci rumah mesti ada defect, mesti kena buat dua defect inspection. Apa pertanyaan boleh contact defect